Apa beza scan 2D, 3D, 4D? 2D scan ni adalah scan dalam bentuk hitam putih. Pernah tengok kan? Hitam putih je gambar dia. Biasanya scan 2D ni kita gunakan untuk buat scan NT, growth scan dan detail scan. 2D ni sesuai untuk periksa tahap kesihatan baby, kerana kita boleh lihat struktur baby tu dengan lebih jelas. Scan 2D ni kita boleh save dalam bentuk gambar ataupun video. So melalui 2D scan ni juga kita boleh tengok baby tu bergerak. Contohnya baby berpusing-pusing, menendang, melambai-lambai tangan. Even baby kencing pun kita boleh nampak melalui scan 2D. Itu atas nasib lah kalau kebetulan baby kencing masa tu, bolehlah nampak. 3D ni pula dia dalam bentuk gambar statik, gambar muka baby lah biasanya kita ambil, ataupun jantina baby. Pernah tengok kan gambar baby yang warna pink-pink ataupun yellow-yellow macam tu, yang nampak muka dia. Kita nak tengok macam muka siapa, muka ayah ke, muka mak ke. 4D ni pula dia scan 3D tapi dalam bentuk video. So kita boleh nampak lah pergerakan baby. Kalau baby tu tunjuk ekspresi muka, senyum ke, berkerut ke, menguap ke, buka mulut ke. So kita boleh nampak menerusi scan 4D. Tapi yang 5D tu macam mana pula? Okay, 5D tu sama je dengan 3D 4D, cuma dia orang kata lebih advance lah. Dia akan nampak lebih real. Kalau yang 3D tu dia lebih klasik, dia lebih yellow and nampak macam fake sikit lah rupa dia. Tapi kalau 5D ni dia nampak macam seolah-olah real baby, sebab dia lebih pinkish and dia boleh buat shadow-shadow sikit, nampak macam baby tu muncul lah. Itu je setting je sebenarnya, tapi benda sama je 3D 4D juga. Mami kena ingat tau, scan 3D 4D ni dia bukan diagnostik. Dia hanyalah sekadar untuk bonding experience antara ibu dengan baby. So dah faham dah setakat ni apa beza 2D, 3D, 4D. So sekarang Mami excited nak buat scan yang mana? Jangan lupa follow Sonoreta untuk info lebih detail tentang pregnancy dan ultrasound.